Okey, phone holder ni goyang ke tidak? Okey, disebabkan phone holder ni ada dua version. Salah satu version yang tak ada dampener macam ni, dia tak ada shock absorber. Tapi yang ni ada shock absorber. Kalau tengok sini, ada ni. So bila motor korang gegar, handphone korang tak gegar lah. Ni mostly memang sesuai untuk pengguna-pengguna iPhone lah. Sebab pengguna iPhone dia agak sensitif sikit. Tapi ada juga Android yang kena juga tahu rosak kamera dia. So better guna yang macam ni lah. Guna yang ada absorber ni. Okay. Bagusnya phone holder ni dia ada quick release juga. So untuk rider lah, rider Foodpanda ke GrabFood kan, memang sangat-sangat sesuai. Senang korang nak cabut, nak buka lah. Okay. So ada shock absorber. Kalau nak record pun kamera tak goyang. Itu yang bagus ni motor. So kalau nak dapatkan phone holder ni, dia ada dua version. Satu yang tak ada absorber, satu yang ada absorber lah. Okay, so kalau nak absorber ni, boleh tengok kat beg kuning. Kau boleh pilih lah. Okay.